سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان النعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك فيه ولا تضر. حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت به. اللهم افتح علينا فتوح العارفين أعمالنا خلصة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. افتح لنا بخير. Ingat ke tak boleh? Kita bukti boleh. Wasapuanahu qala inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra. Kau mana? Itu dah salah. Wasawanahu qawli ta'ala inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra. Kalau tak silap ni kita duduk cara kepada tamyiz pasal ni. Tak. Bosa lagi. Lahu qaulika Lahu qawli lagi. lahu qaulika li ihda asyrata Li ihda asyrata amatan. Itu dia ni. Saya ingat. Jadi kita sambung berkenaan dengan kita ada cara kepada tamyiz. Tak kira lagu tu dah. Tak kira kepada tamyiz. Jadi tamyiz ni. Yang jatuh kemudian daripada isi ada. Yang kita duduk cara asal. Tak ingat. Jadinya sambung yang kita duduk cara berkenaan dengan tamyiz bau ni. Dia katanya bau ni. Dia katanya mengata mana tadi? Nahu qaulika. Ya tak boleh ambil situ dah. Dia kena ambil di watakulu tu dah. Maknanya watakulu dan engkau kata fil muannasi pada muannas. Bila kita nak wayak ketika muannas lama 11 12 kita kena katakan ihda asyaratah. Dah. Bau ni kira ahada asyara. Tak kira gitu dah. Kalau hak mufrad dia bila kita nak wayak muannas akan jadi ihda asyaratah wasnata asyaratah. Tak kira gitu dah. Dah. Wasalasa asyaratah. Ya dah dah. Mula lafaz salasa ni dia tak serupa sikit ke okey. Dia kata wa arba'a asyaratah ila tis'a asyaratah. Apa lagi dah? Mana ihda 11 wasnata asyar 12 salasa asyarata 13 wa arba asyar 14 ila hingga mana kul kaulan kainan ila tis'a asyarata hingga kepada 19. Kul kaulan hakaza. Mu kata beginilah sehingga sampai 19. Nampak lagi? Nampak lagi tak? Jadi kalau lafaz belah tengok molek lafaz belah isim ada diguna di atas kaedah dia lagu mana? Diguna di atas kaedah ihda. Tak guna dengan ahada. Sama mu'annas dengan asyarata. Wasnata tak guna dengan isna. Tapi bila salasa, tak serupa dah. Arba'ah tak serupa dah. Muzakkar. Diri lafawa. Diri lafai kedua mu'annas belakang. Sampai kepada 19. Nampak lagi? Pada 19. Nahwu qaulika seumpama kata engkau li bagiku ihda asyarata amatan. Li sabit bagiku. Mana li itu takluk mazhuf khabar muqaddam. Ihda asyarata maknanya 11 amatan nisbah hamba dia. Nampak tak? Ihda asyarata tu dia panggil ismul adadi hak muannas. Nampak lagi tak? Ni nampak tak ni? Amatan itulah dia panggil tamyiz. Jadi bagi ihda asyaratah. Dan amatan ni pula dia panggil makdu, benda yang dibilih. Adapun ihda asyaratah tu dia panggil adah.
Dia panggil ismul adadi. Apa lagi? Isim ada ialah ihda asyaratah. Benda yang dibilangnya amatah. Nampak lagi? Kita kata 20 ekor nisbah kambing. 20 tu dia panggil ada. Kambing tu dia panggil makdud. Benda yang kita bilang. 20 putung. Tak, nisbah kolam. Mana 20 dia panggil ismul adadi. Kolam tu dia panggil ada. Apa dia panggil makdud dia. Benda yang dibilang. Kenapa tak? Wa qawlihi ta'ala atau balik qaulika. Mana nahwu qauli ta'ala seumpama firman Allah fanfajarat min husnata asyrata. Fanfajarat. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Dengan balik. Maka infajara, maka terpancar minhu daripada al-hajari, minal hajari, daripada batu. Nih, terpancar fa'il pada infaj isnata asyarata, ulih 12. Ainan nisbah mata air. Ni ayat ni Allah Subhanahu wa taala duduk kisah, duduk cerita tentang kaum bagi Nabi Musa alaihi salam. Kerana kaum bagi Nabi Musa ada 12 kaum. Ketika duduk di satu tempat tu, di pada teh kalau kawasan hak mu lagi pergi kalau mana kawasan cerita situ lah hubungi dia. Jadi ya ke tubik air ikut melalui batu tu 7. 12. Mana so air mata air tu satu berpuak. Jadi 12 puak tu dia ada kalau kita agak baris masing-masing. Ni kisah. Jadi kita nak mana sini? Kita nak di ainan tu jadi tamji bagi isnata asyarata. Isnata asyarata tu ni dia panggil siada. Isnata mu'annah, asyarata pun mu'annah. Nah, bila satu ihda wasnata, tapi bila salasa ia tak akan jadi salasata asyarata. Ia akan jadi salasa asyarata. Tu kaedah di Arab. Mana salasa arba'a, khamsah, ngerok? Apa nama? Sita, tis'a, ngerok? Apa nama? Sab'a, ngerok? Sama ni, ngerok? Ia tak jadi sama ni atas, ngerok? Hingga kepada lah, lapis 9. Itu kaedah dia. Wal mufradu, dan bermula mufrad. Huwa, ia mufrad ni, al-ishruna, ialah lafaz ishrun. Lafaz ishrun ni dia panggil mufrad ada. Sebab ia apa nama kalau kita tengok ada. Ia guna di atas mufrad. Wama atau balik pada ishrun. Wama dah balik. Ba'dahu ba'da ishrun. Bayar pada ma minal uqudi daripada segala bilangan-bilangan. Daripada segala uqud, daripada segala bilangan-bilangan asal mana akak ke ada. Segala akak segala bilangan ila tis'ina kepada 90 tak? Kepada 90 min ghairi zikrin naifi daripada ketiadaan sebutkan naif ma'ahu tak? Daripada ketiadaan sebut naif ma'ahu ma'al adab bukan itu. Tengok misal dululah lagu mana nak hari ada. Kena sini kena pakai makna lagu mana. Dia ada ta'liq kat situ. Tak ada tak. Saya depan apa?
Kita tengok depan dia. Ya, lagu mana cara dia tak? Tengok dulu. Tengok bisa dulu. Bagi kita faham. Dia kata bermula mufrad ialah mufrad lafaz ishrun. Lafaz ishrun ni dia kata sini ialah mufrad. Dan barang yang kamadianya kamadia pada ishrun. Daripada segala akad. Begitu deh. Barang daripada segala bilangan kepada hingga kepada 90. Maknanya 20, 30, gitu deh. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dia kata sini, dia guna di atas mufrad. Tengok deh. Lagu mana misalnya? Tak jelas lagi tu tak? Tengok dulu. Kira-kira apa tak nampak tak? Tengok dulu. Nahu qauli ta'ala seumpama firman Allah Ta'ala. Kita baca dulu. Bagi kita nampak belakang. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbihi 40 lailah. Baca dulu ni dah. Lepas kita tengok depan. Wa wa'adna dan telah menjanji akan kami. Maknanya telah berjanji akan kami Musa akan Nabi Musa. Telah berjanji oleh kami akan Nabi Musa. Salasina lailan. Nampak ihtimal kau dah. Nak pakai makna fa'il kau, nak pakai makna muqaddah tu. Ada error tengok. Nah tak? Tak ada. Boleh. Nampak sekaligus nampak nak pakai mana fa'il. Telah berjanji oleh kami akan Musa tak? Kalau kita tak. Telah berjanji akan kami oleh Musa. 30 nisbah malam. Dan menyempurnalah oleh kami akan 30 dengan 10. Fatamma miqatu rabbi. Maka sempurnalah oleh janji Tuhan 40 nisbah malam. Menjanji oleh kami. Kalau dia mafhum muqaddam, dia kena baca wa adana. Nampak sekaligus nak baca gitulah. Ada baca wa adana, ya baca tu tak? Telah menjanji oleh kami akan Musa 30 nisbah malam. Jadi ayat lah tu. Ada kata Arabul Quran. Tidak tak kena ya. Mana tu? Faham. Sila. Takut tersalah. Mana? Boleh jadi belakang. Bawa adana Musa salasina arba. Makna dobitnya ke ni. Wa adallahu wa rasulahu Musa lini. Telah menjanji oleh Allah. Nah tu kena kepada Allah Ta'ala. Dobit mana wa adallahu wa rasulahu. Siapa rasa Musa limunajati salasina lailah. Mana ya. Dia balik. Nah, sini tu bermakna wa adallahu rasulahu Musa limunajati salasina lailah. Mana berjanji oleh kami, ini Allah. Kami tu ihtimal kan? Ihtimal takut kau. Dari sini ni Allah. Bila tengok dari tafsir, berjanji oleh kami, mana berjanji oleh Allah akan Nabi Musa salasina lailah.
30 nisbah malam. 30 nisbah malam. Lepas tu, wa atmamna atas balik pada wa wa'adna. Dan kami akan salasi tu 30 bi asyri dengan 10 lagi. Dalam tafsir Dubi, summa akmalaha Allahu bi ziyadati asyrin. Kemudian akan 30 oleh Allah dengan tambah 10. Mana dia? Fatamma miqatu rabbi. Fatamma miqatu rabbi. Tamma sama mana sempurna tak? Tapi bila dalam tafsir pakat mana? Fasarat arba'ina lailah. Dia gitu tak? Maka sempurnalah janji Tuhan 40 nisbah malam. Makna tu sarat arba'ina tak lailatan. Jadilah 40 malam. Dia gitu dah. Payah juga ya Quran. Apa enggak? Maka sempurnalah oleh miqat itu janji Tuhan arba'ina lailatan 40 nisbah malam. Mula-mula Allah Ta'ala janji dengan Nabi Musa 30. Lepas tu Allah Ta'ala menyempurna pula hak 30 jadi 10 lagi tambah. Jadi cukup 40. Bila cukup 40 hari, tengok dalam tafsir ni, wa qala Musa li akhi Harun, maka kata oleh Nabi Musa bagi saudara dia, saudara Musa ialah Badar Harun. Lamma arada zahab, tak kalau kehendak ya Musa nak pergi li munajati rabbih. Tafsir begitu. Ya Harun, kun khalifatan li. Mana bila Musa nak pergi, Musa latih Harun, bahawa Musa kata kun khalifatan li fi qaumi. Mu kena jadi khalifah ganti aku pada kaum aku. Masa nak pergi. Wa aslih amrahum bi husni siyasati. Dan memperbaiki oleh Musa Harun amrahum akan pekerjaan bi husni siyasah. Dengan elokkan siasah, dengan elokkan politik. Mu kena jadi comel. Warif dan lemah lembut bihi dengan itu. Wala tasluku, jangan angka menjalin tariqal mufsidin, akan jalan ni yang fasik. Taswir dia birtika bil ma'asidin kejam. Wala takun mu'aiban bil aslil asayah. Yang hidup bantukan Allah dilakon. Jadi makna tu bikot. Payah. Sebab ada silap. Ingat deh. Jadi kita nak berkenaan dengan hak kita nak cara benarnya. Gapo kita nak cara ni. Sudah tak? Sudah ada tak? Kita nak caranya isi ada. Ada kita nak cara sininya. Ialah dia katanya. Ini salah sing lagi kan? Salah sing sebab mabak dah. Barang kemudian daripada 20. Salah sing tu tak? Telah menjanji oleh kami akan Musa dengan 30 nisbah malam. Lailatan tu jadi tamjid pada salasing. Salasing tu. Tu tak? Janji oleh kami akan Nabi Musa 30 nisbah malam. Tu tak? Ya pun tak erak 30 tu tak. Pukul 2 lagu mana? Asmabna. Lepas tu kita naknya. Dia kata mufrad. Dan bagi kemudiannya pun ya dah munasabah gitu. Sebab wa'ada dah. Ya dah dia kena masuk kedua. Munasabah. Sebab kalau wa'ada menjanji oleh Allah akan Musa akan 30 nisbah malam. Dia kena buat tu. Kalau tengok kepada Zahir tu. Tapi tak berani tu kerana ayat Quran lah. Kalau bukan ayat Quran tu tak apa. Aku silap tak. Jadi mampu kedua. Naifin saat ni dia pakai makna kan? Yang lebih.
daripada kriteria tersebut yang lebih. Nak payah nak terjemah sini. Kita baca dulu, kita nanti kau tengok. Dia kata au ma'a zikrin naifi. Hak tadi daripada ketiadaan sebut naif kata tak? Tak ada sebut naif dia, bilangan lebih. Kita baca isu dulu. Au ma'a zikri. Atau balik pada kata min. Atau balik pada min. Tadi min ghairi zikri. Hak ni ma'a. Atau balik pada min. Ya, daripada ketiadaan sebut naif. Hak ni daripada serta sebut naif. Wa'at fi adadi zalik. Wa'at fi zalikal adadi. Atah balik zikri. Dan serta atah demikian itu isi adat. Alaihi di atasnya. Di atas bagi naifi. Di atasnya. Di atas bagi naifi. Oh. Nah, lagu mana misal? Tengok dulu tak? Fatakulu maka engkau kata. Bisa mudah nampak. Maka engkau kata. Fil muzakkari. Makna fil ma'dudi al-muzakkari. Nah, tak kira gitu deh. Takulu engkau kata fil ma'du. Ai fil ma'dudi al-muzakkari. Pada ma'du yang muzakkar. Nampak dah? Bila ma'du muzakkar, mukna kata ngerak. Makna di ma'du muzakkar, lafaz adat ni kena kata lagu mana? Ahadun, gitu deh. Wa ishruna. Ahadun. Mufrad. Kalau gitu mufrad sini ni, kalau kita tengok ni, dia jadi tunggal. Dia tak ada atah. Gitu nampak kali ni. Baca dulu baru nampak. Dia kata ahadun wa ishruna. Nampak lagi? Ahadun tu satu. Wa ishruna 20. Jadi 21. Bila kan? Bila ma'dud dia tu muzakkar. Nampak lagi? Bila ma'dud yang muzakkar, yang akan jadi wa ishrun tu kena ada waw di atas pula situ. Tu kaedah dia. Nah, kalau dia ma'dud dia apa nama ni muannas, yang akan tak ada ke tu. Yang akan tak ada waw atas dia. Tadi salah sina ke tak? Salah 30. 30 patut pergi kepada 10. Jadi 40. Ni kalau gitu ni hak gu. Hak ni hak tak cukup gu tadi tak. Kita baca dulu. Kali gu payah buat nak. Yang ada ni. Wasnani dan 2 mi. Wa ishruna 20. Jadi 22. 21, 22, baca tak? Wa salasatun wa ishruna dan 23. Wa hakaza. Mana kul qaulan hakaza ila tis'atin wa tis'ina. Hingga kepada 99. Jadi kalau hak kaedah isi adat ni, kalau 21, 22, 23, gitu deh. Tak. Maknanya 21, 22, 23, dia awak mari dengan wow ni deh. Awak mari dengan wow. Dengan wow. Kalau dengan lafaz 20 tak. Makna. Ya gitu. Ya kaedah dia lagu tu. Kaedah cara bila dia ni lagu tu. 21. Dan dia tak mari dengan kita katalah ahadun ishrun dak deh. Dia kena mari ahadun wa ishrun. Wasnani wa ishrun. Gitu. Wasala wa ishrun. Jadi wa tu kena pergi atas. Dah. Dia tak serupa dengan lafaz. Ada syarat lain sebab tu 10. Hak ni dia start pada 20 kan. Nampak tak? Lepas tu dia kata tadi mufrad ni. Wa ya mufrad ni ishrun. Mufrad ni ialah ishrun. Maknanya kalau lafaz ishrun dia kata sini mufrad. Makna tak ada terlibat dengan yalah kat 20 kan. 20, 30, 40 tu dia tak ada. Tak ada depan dia nak gambar dulu. Tak. Tak. Dia lagu tu lah. Ya ishrun dia ada mufrad gitu. Ishrun, salasun, khamsun dah.
Gitu. Payah sikit nak ayat sini tu. Muka kita tak biasa ada cara-cara hak Arab ni tu. Lagu tu. Tapi kalau hak apa nama muzakkar, ma'dud muzakkar, bila-bila lagu tu je cara lagu ni dah. Sebut knife dia. Sebut lebih dia. Hak ni tak sebut lebih. Kita mudah gini ya. Daripada kita ada sebut lebih ni, kita panggil gini mudah bahasa kita. Min ghairi zikri naifin. Daripada kita ada sebut nah ni, panggil bahasa kita panggil gini ke. Tak orang panggil apa? Hak betul molek, hak tak pecah dia kan. Dah. Macam dia start pada 20. 20, 30, 40, 50 dah. Gitu dah. Mana hak tu tak pecah. Dia panggil mufrad. Gitu. Kalau hak pecah tu dia tak panggil mufrad sebab dia kena ada depan dia tu. Apa ya gerak. Apa nak panggil bahasa kita panggil kau Lebih bilang. Boleh bondak kan. Bondak Pecah tak? Maknanya dah. Jadi hak pala start pada 20, 30, 40 tu ya min ghairi knife dia panggil tak. Ada pohon knife tu dia kena ada atas dia. 21, 22. Jadi kena atas. Tapi kita nak royak bahasa Melayu pun tak apa erti hal ni dia. Ingat kata main apa? Bundar. Bundar. Main bundar. Masa matematik. Ya. Kena pakai dekat sekolah ni tak. Kalau satu tak 20. 20 tak lagi ya. Ya kena kata tak. Itulah. Bila nanti kita nak royak bahasa payah ke tak? Bahasa lagu panggil ibu pun. Dah 10 20 ibu pun. Tapi dia start pada 20 pun dah. Sebab dia kalau 10 tu dia boleh hubung. Buat ahad asyara dia tak mufrad. Hak ni dia boleh mufrad. Bahasa Sia dah. Ada cuma tu kita tak ingat istilah dia ni. Dia ke Roy Puas. Yang panggil apa nama sini istilah dia. Tapi pehadah dah pehadah. Pehadah tapi anak ayat dia nak ayat ke mana tak tahu tak. Tak. Klik mikir diri lah ni. Daripada kata enak. Okey ayat tu pasal pehadah. Tapi nak panggil tu. Dia panggil min ghairi zikrin nah tak. Daripada kata ada sebut nah. Ada pun sebut nah itu yang kena 21 gitu kira. Hai. Lah. Dia kata lagi pula ila tis'ati wa tis'ina hingga sampai 99. Yalah dah. Ada pun 100 dia tak ada gu ya pula. Mi'ah dah. Mi'atun. Yalah dah. Ada pun celah-celah dia tu dia akan ada dia tak mufrad kita panggil. Dia tak mufrad mana dia akan jadi murakkab. Dia akan jadi murakkab kapik pasti ada waw celah. Ni bagi orang nak ngagai ni. Lama kita nak ngagai bila lagi kita tulis tis'ate wa tis'ate tis'i lah tu tak ada wa tak kena. Maksud dia cara ngagai lagu tu. Tak. Nahwu tengok. Nahwu qaulihi sallallahu alaihi wasallam umpama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mana pada inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Tengok sini dah. Inna lillah. Sesungguhnya sabit bagi Allah. Sesungguhnya sabit bagi Allah. Lillah tu jadi tak ada mengkhabarkan di mana sabitun lillah. Tis'atan wa tis'ina. Dia lain isim akhar dia. 99 isman nisbah nama. Nampak gerak? Ni ma'dud yang muzakkar lah tu. Isman tu. Benda yang dibilik yang nama. Tis'atan wa tis'in tu maknanya bilangi. Nampak gerak? Tis'atan dumi wa tis'in yang panggil bilangi. Isman tu benda yang dibilik. Benda yang dibilik mana? Nama Allah.
Gitu Lagi. Dia kata wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya i'rab qauli sallallahu alaihi wasallam inna bermula inna harfu taukid ialah harf taukid. Lillah bermula lillah muta'alliqun bi mahzufin. Ialah muta'allaq mahzuf khabarun muqaddam. Betul tak? Tis'a bermula tis'a pula gapo tu pula? Ismun dah. Ismu inna maksudnya apa? Ismu inna mana isim bagi inna. Hal keada isim muakhkharan. Oh, tu dah. Isim muakhkhar. Mansubun lagi pula dinasab. Wal waw bermula waw tu atfu atfin. Sebab tengok. Waw tu waw rata. Tis'in bermula tis'in tu maktufun ialah gi atas ala tis'atin. Kita tak ada cara ada isim ada tu dah. Sembilan dan sembilan. Makna dan dekat atas tu. Waw lima telaki jam'i kan. Tu jadi 99 tu. Apa lagi dah? Apa lagi dah? 90. Lepas tu tambah 9. Waw lima telaki jam'i. Tak perasa kita pun. Habis. Wal ma'tufu dan bermula ma'tuf ni alal mansubi dan nasab mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbi dan bermula alamat nasabnya nasab bagi gapo tadi tis'in dah. Al ya'u ya ya. Ya mana al maksur sifat ada ya tak apa sini ya. Nak sababi. Sebab ya tu muannah. Maksur tu muzakkar tapi nak sababi tak apa nak fa'il dah belakang. Ya dikasrah akan bagi qabla ya. Al maftu sifat kedua, sifat ada ya kedua. Yang difathah ma akan bagi ba'da ya. Dia bata maf'ulun ajli kerana ganti anil fathah fathah. Di annahu kerana bahasanya nyanyi tis'in. Tis'in ni dia panggil mulhaqun, ialah mulhaq bi jam'il muzakkaris salimi, yang mulhaq jamu muzakkar. Kalau kita nak buat biasa kalau ngaji kat mana kawakib itulah, macam mimuh itulah. Biasa disebut mulhaq ni. Kalau kita lain tu ya jangan sebut. Kita ni yang sebut sikit. Wan nunu dan bermula nu'i wadun ialah ganti anit tanwin fil ismil mufradi. Isman bermula isman tamyizun mansubun. Habis di situ. Wa taqulu fil muannatsi ihda wa ishrun wasnatani wa ishrun wa salasun wa ishrun. Yalah dah. Dia dah ni. Wa taqulu dan engkau kata. Yang mana ni? Dan engkau kata fil muannatsi tapi sikit ai fil ma'dudil muannatsi tadi fil ma'dudil muzakkar. Nampak ke dah? Jadi kita nak tahu ma'dud dia muzakkar muannas kita tengok dia adat dia. Tadi ke kalau hak muzakkar Nabi akan guna dengan tis'atan wa tis'ina isman. Enggak tak? Ni lagu mana? Lafaz dia dak. Mana kalau hak ma'dud muannas dia akan guna ihda wa ishrun. Ihda wa ishrun. Maknanya benda yang dibilai belakang tu makna kena mana? Gitu nampak enggak tak? Ihda wa ishrun baca. Wasnatani wa ishruna 22 dak. Wa salasuna salasun tak lagi dah lafaz ya. Wa ishruna ila tis'in wa tis'in. Hingga kepada 99. Ni bilangnya dia. Tapi bila hak muannas lepas tu kita baca tu. Nahwu qauli ta'ala seumpama firman Allah inna hadza akhilahu tis'u wa tis'una na'jatan. Nampak ke dah? Yalah dah. Sebab hak tadi kalau Nabi guna tis'atan dengan ta wa tis'ina tu dah. Hak muzakkar maksud dia. Hak muzakkar. Bila maksud yang muannas jadi tis'un. Belik juga sini nampak? Belik juga mana? Inna hadza akhi. Allah Taala. Sesungguhnya ini saudaraku ni lahu bagi saudaraku ni tis'un wa tis'una na'jatan 90 dan 9. Kita panggil tak? 99 na'jatan nisbah na'jah. Na'jah ni ada orang pakai makna utuh dah. Ada orang pakai makna kambing. Tapi kalau molek tengok tafsir dia. Ingat tak? Kadang-kadang takut silap. Tengok tafsir ya mudah.
Kalau tak silap apa dah? Biri. Kambai enggak? Tak. Dia kata sini dia bermakna gitu enggak? Seekor kambing betina. Nak ajar. Masa kita ngaji dulu tu ulu dia buat anak utah, makna mudah-mudah. Kambing betina. Pada masa ngaji kita pun tak ada mikir kau dah. Dobik dah. Kambing kita pun ingat nak kambing. Kalau ikut dalam tafsir, Mukhtasar fi tafsir qala ahadu khosmaini li Dawud alaihi salam. Ingat tak? Mana salah seorang daripada gulawan. Dua orang ni duk baloh. Nabi Daud jadi hakim. Seorang tu kata inna hadzal rajula akhi. Ingat tak? Sesungguhnya ini lelaki saudaraku. Adik-adikku lah ni. Lahu tis'una anak jah. Oh, ya ada 99 ekor nak kambing. Wali bagi ku nak jatuh wadah. Ku ada seekor je. Fatalaba minni. Oh, duk nak aku lagi. An u'tiyah bahasa aku beri akan saudara. Iya kena kepada nak jawab dah. Fala ghabani. Maka mengerasi ia akan daku. Kacih. Tekeh. Fil hujah pada hujah. Gitu. Tak? Itu ya tafsir tu lah. Ya ada ayat yang belakang lagi sikit tu deh. Hak ni awak mari ayat ya. Siapa kena ajah dak? Waliya nak jatuh wajah faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Sahabat dia kata azzani makna ghalabani fil kalam, mengerasi ia akan aku pada kalam washtadda alayya fi. Bersangat. Baloh. Baloh bahasa kami ni. Teko. Tak apa, kita nak situ lah. Kita nak mana? Nak jatan. Nak jatan tu mu'annah. Bila mu'annah, adat dia akan jadi tis'un. Tak jadi tis'atun. Apa lagi? Dah. Sebab tis'un wa tis'un khabar bagi inna kau. Tak? Inna hadza akhi. Tengok arah dia tak? Tis'atun tu nak jatan tamjid lah. Tengok. Wa'irah buku pun tak? Mi, Fatimah tak? Inna bermula inna harfu taukidin. Sudah. Akhi ni bermula akhi ismuha. Tak. Isimnya. Isim. Lepas tu mana hazah? Pakai gitu ke? No. Tak. Dia mari dengan akhi lah tu tak. Dia kata isim bagi inna. Sebenarnya akhi. Bukan isim inna lagi. Sebab hazard isim inna. Dia badah tu. Tapi tak apa lah. Kira supa tak. Ismuha isim bagi inna. Mangsu menasab. Wa alamatun nasbina alamat nasab. Fathatul muqadarah alama qabla liya'i mutakallim. Mudah deh. Mana amin zuhuriha. Telah menggadai pada zuhirnya. Zuhir fathah. Istighalul mahalli. Bersibuk tepat. Biharakatil munasabah. Akhun bermula akhun tu. Tak. Mudhafun. Ialah ya idah pak ke. Wa ya'ul mutakallimi mudhafu ilah. Lahu bermula lahu pula. Jaru wa majrurun deh. Muta'alliqu bimadhafi khabarul muqaddam. Jarak gitu. Jarak di khabar muqaddam. Wa tis'un tu pula. Mubtada'un mu'akhkhar. Tu lah. Sebab jumlah jadi khabar inna juga. Apa lagi tak? Mubtada'un mu'akhkhar. Marfu' rafa'. Wa tis'un bermula tis'un pula. Al-wawu. Harfu atfin. Tak. Tis'un ma'tufun ala tis'in. Semudah itu tak. Boleh aja dia. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Bermula atas datang rafu' di rafu'. Wa alamatu raf'i dan bermula alamat rafu'nya tis'un tadi al-wawu. Dia bata anid dhammati li annahu kerana bahasanya nyonya tis'un tadi mulhaqum bi jam'il muzakkari salim. Yalah tak? Mulhaq muzakkar salim. Na'ja bermula na'ja tamyizuhu. Ialah tamyiznya lah. Tamyiz bagi tis'un wa tis'una tadi mansubun lagi pula dinasab. Wasaniha kam kau. Kam tak. Wahya kinayatu fi adadin majhulil jinsi wal miqdar. Berapa tak. Berapa ya. Wallahu a'lam. Subhanallah.
beli habis. Tanya air tak ngaji ya. Tak ingat kalau. Ya kalau kita bukti di tajuk ya awal-awal apa. Ya mari kita ambil di tengah lalu macam pening sikit. Tengok air dia. Hari tu bukti dengan ngajuk lah. Ha, oh. Oh, mesti ada. Tak ada nak mikirkan lagi. Walah.